Keputusan Parti Keadilan untuk menamakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai calon Yang Berhormat Menteri Besar baru Selangor. Saya dipanggil nenek yang sepatutnya menjaga cucu, yang akan bantu supaya menjadikan Kajang itu tumpuan negara dan tentunya untuk masa ini antarabangsa. Kita mempunyai banyak kelapa dan kelapa mempunyai banyak khasiat. Tetapi imej kelapa yang dibawa sebagai balance tu kan, itu tidak menguntungkan negara kita. Dan tidak memberikan satu boleh minta penjelasan? Dah tak ada pula ramai pula yang tinggal Dan Dun Kajang seperti yang kita tahu punya rekod yang baik, khidmat yang baik. Prestasi ekonomi negeri Selangor di bawah Tan Sri Khalid terbaik dalam sejarah negeri Selangor. Dia baik, ekonomi baik. Buat apa nak kacau dia? Tamak nak kuasa. Kerana wang ada. Kerana dia ni cermat. Memang subuh kedekut. Ini keras kepala menjaga duit banyak. Yang paling banyak buat aduan mengenai Tan Sri Khalid selama ini pimpinan PAS. Sebelum ini yang paling banyak minta tukar pun pimpinan PAS. Ini keras kepala menjaga duit banyak. Parti pilih Presiden Parti Keadilan, bukan pilih acong aneh mana. Presiden pun sanggup dienggar. Ini keras kepala menjaga duit banyak. Ni Anwar ni nak bunuh bini dia, tak malu ke? There's only you. Saya dipilih tanpa ada apa-apa pengalaman. Untuk menjalankan kerja ini, saya anggap ini sebagai satu tanggungjawab yang sangat berat. Kalau boleh mengimplementasikan My track record on investment, my track record on merger and acquisition, I think I should be able to give advice. Pengurangan. Saya tidak ada jawatan, Anwar pun tidak ada jawatan. Kalau boleh kita tukar, kita tukar. Saya mohon agar kita boleh tukar. Saya dan rakan-rakan tidak mahu amalan nepotisme membudaya dalam keadilan. Amboi. Keadilan bukan milik individu atau keluarga tertentu. Siapa makan cili, terasalah pedihnya tu. Dia hanya tahu perut dia dan berapa banyak dia boleh kebas. Tahulah perut dia macam mana. Desakan daripada parti itu lama. Sehingga keadilan memutuskan sejak 50 Januari yang lalu. Hasrat. Salah urus. Malapetaka. Tak boleh pakai. Tak ada spare part. Saya percaya tanggungjawab saya sebagai pemimpin ialah menunjukkan bahawa reformasi yang kita agungkan ini berhasil.